Alright, so aku baru terjebak dengan sukan golf ni tahun lepas, nak dekat 2 tahun. Tak adalah tahun lepas, 2 tahun lepas lah kan. Tapi start betul-betul tahun lepas lah. And waktu-waktu dulu aku fikir yang sukan golf ni antara sukan untuk orang-orang elit, sukan-sukan untuk orang T20, sukan-sukan untuk orang elit. Tapi sebenarnya aku salah tafsir ataupun aku salah fikir, dan fikiran aku tu sebenarnya tak betul. Dan sebenarnya bahawa sukan golf ni adalah satu sukan yang semua orang boleh main. Tak kisahlah kategori P40 ke kategori apa sekalipun, semua boleh main. Semua kategori boleh main. Dan yang paling penting, sukan golf ni bukan saja kau punya strength tau, bukan saja kekuatan, tapi kau punya uh, otak, cara berfikir, semua faktor-faktor, semua cara-cara yang perlu dibuat di atas padang atau dekat range sekalipun, semua kena berfikir, bukan setakat dapat iron, dapat driver terus hanyak. And satu lagi, dan aku dulu selalu aku ingat macam apa, orang-orang kaya je boleh main golf ni, orang-orang banyak duit je. Tapi sebenarnya guys, salah guys, semua orang boleh main. And first kali aku cuba dekat AKCC, dekat driving range dorang. And mula-mula memang aku swing memang hauk gila lah, standard lah kan. Bila pegang stick ke apa, pegang apa sekalipun, iron ke driver ke sekalipun, memang swing kau kelang kabut, apa berterabu ke atas ke kiri, shank ke kanan kan. Tapi bila kali kedua, kali ketiga, pada mulanya, pada awal-awal aku main tu, rasa macam tak sampai lagi vibe tu. Tapi bila dah masuk kali kedua, kali ketiga, dia rasa macam ada something bila main golf ni. And dia rasa macam ketenangan selepas kau swing tu, bila bola pergi straight, bila flat bola kau tu, dia rasa macam puas gila hati. Dan memang kau akan jadi terus bersemangat. Dan satu lagi, bila kau fikir cara untuk swing yang betul tu, itu adalah main dekat kau punya otak lah, minda kau how to swing